Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zack dari SK Kuping Taman Kuping Baru. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang berjaya hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar sejarah tahun 6 berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah. Okay, hari ini kita akan belajar unit 1, lahirnya sebuah cinta, iaitu pembentukan Malaysia. Okey, standard kandungan 10.1 pembentukan Malaysia. Standard pembelajaran 10.1.1 menguraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia. K10 10.1.5 merumuskan kepentingan permufakatan dalam pembentukan Malaysia. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui tentang pembentukan Malaysia, memahami pembentukan Malaysia, menerangkan pembentukan Malaysia, menguasai maklumat tentang pembentukan Malaysia, membuat penilaian tentang pembentukan Malaysia dan seterusnya menzahirkan idea yang rasional tentang pembentukan Malaysia. Okey, bagi pembentukan Malaysia ni mesti ada sebab-sebabnya ataupun apa agaknya sebab-sebab pembentukan Malaysia ini. Jom kita lihat antara sebab pembentukan Malaysia. Okey, antara sebab pembentukan Malaysia ialah bagi menjamin keselamatan negara. Jom kita tengok pula apa agaknya sebab-sebab ataupun kenapa kita perlu menjamin keselamatan Malaysia ini. Okay, antara isi ataupun sebab menjamin keselamatan negara ialah Singapura dan Sarawak mengalami ancaman komunis. Pihak komunis berusaha menjadikan Sarawak sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi komunis. Okey, antara lain sebab pembentukan Malaysia ialah memajukan sosioekonomi. Pertama, untuk meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Di samping itu, dapat menarik pelabur luar selain memajukan taraf hidup rakyat pada ketika itu. Okey, terdapat pelbagai langkah bagi memastikan pembentukan ataupun pembentukan Malaysia bagi mencapai kejayaan ialah antaranya ialah pemufakatan, perundingan dan juga proses perundangan. Okey, so melalui langkah-langkah ni bukan masa yang singkat. Jom kita kenali ataupun lihat antara proses ataupun tempoh masa sepanjang untuk pembentukan Malaysia ini. Okay, seperti anda lihat di sini, pada tahun 1961 iaitu bulan Mei, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia telah disebarluaskan kepada seluruh negara. Okey, dan pada Julai 1961, sebuah jawatan kuasa perundangan perpaduan Malaysia, JPPM, telah dibubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Okey, sebuah jawatan kuasa juga telah mencapai persetujuan bagi menyokong pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Okey, ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbett, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Pony dan Muhammad Ghazali bin Shafi. Okey, Suruhanjaya ini dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbett. Berikut ialah antara bukti di mana
di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia semasa beliau memberi ucapan dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Di situ juga boleh anda dapati potret ataupun gambar ahli Suruhanjaya Kokpot. Okey, so kita lihat juga pada tahun iaitu pada September 1962 referendum diadakan di Singapura. Penduduk Singapura telah bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963 juga, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kokpot. Hasilnya, persetujuan telah dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh Wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan juga Singapura. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Wakil PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Tinjauan menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima pembentukan Malaysia. Maka pada 1963, iaitu pada tarikh 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. So itu dia tadi sedikit sebanyak tentang pembentukan Malaysia. Bukan mudah, bukan kerja mudah untuk membentuk sebuah negara, untuk mendapatkan sebuah kata sepakat, melibatkan banyak pihak, banyak negara, penduduk tempatan khususnya. Baiklah, latihan anda pada hari ini ialah anda perlu menyatakan sumbangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke arah pembentukan Malaysia. Dan anda juga diminta memberi pandangan mengapakah pemimpin kita memilih kaedah rundingan ke arah pembentukan Malaysia. Anda boleh buat latihan ini dalam buku tulis anda. So itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Alih kalam, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.